Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Adriana binti Ahmad Zamri dan menombor matrik A209173. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang usulan penyelidikan saya yang bertajuk Persepsi Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia terhadap penggunaan video pendek TikTok sebagai medium promosi filem di bawah seliaan Prof. Madya Dr. Abdul Latif dan juga Prof. Madya Dr. Sabaria. Jadi saya akan mulakan dengan pengenalan dan juga latar belakang. Dalam era globalisasi, teknologi digital telah mengubah cara maklumat disampaikan. Media sosial kini menjadi saluran pemasaran kritikal bagi industri filem. TikTok dengan format video pendeknya yang dinamik dan pantas sangat serasi dengan gaya hidup golongan muda. Berbeza dengan trailer tradisional yang panjang, TikTok menggunakan klip kreatif untuk menarik perhatian audiens dengan lebih cepat. Oleh itu, adalah penting untuk mengkaji bagaimana platform ini diterima khususnya oleh pelajar universiti. Okey, seterusnya kita teruskan dengan permasalahan kajian. Terdapat peralihan ketara di mana golongan muda kini lebih memilih video pendek berbanding platform tradisional seperti YouTube bagi mengelakkan iklan yang kerap. Walaupun TikTok popular, keberkesanannya sebagai medium promosi rasmi berbanding trailer penuh masih menjadi tanda tanya. Di Malaysia, kajian khusus mengenai impak TikTok dalam kalangan mahasiswa UKM masih terhad. Kajian saya bertujuan mengisi kelompangan data ini dalam bidang komunikasi media. Jadi seterusnya kita teruskan dengan persoalan kajian dan juga objektif kajian. Kajian ini dipandu oleh 5 persoalan utama. Antaranya adalah untuk mengenal pasti tahap pendedahan pelajar UKM terhadap promosi filem di TikTok, mengkaji persepsi dan tahap penerimaan mereka, serta menganalisis hubungan antara pendedahan video dengan minat menonton filem. Akhir sekali, saya ingin menentukan elemen utama seperti visual atau muzik yang paling mempengaruhi keputusan mereka untuk menonton filem. Selari dengan persoalan tersebut, kajian ini mempunyai satu objektif umum iaitu untuk mengkaji persepsi dan juga penerimaan pelajar UKM terhadap medium ini. Secara khususnya, saya ingin mencapai 5 objektif utama bermula dengan mengenal pasti tahap pendedahan sehinggalah kepada menganalisis hubungan antara pendedahan TikTok dengan minat sebenar pelajar untuk menonton filem di pawagam dan sebagainya. Selain itu, kajian ini juga akan menentukan apakah elemen kandungan seperti visual atau muzik yang paling memberi kesan kepada keputusan mereka. Jadi kita beralih kepada sorotan literatur. Terdapat beberapa poin utama yang mendasari kajian ini. Pertama sekali ialah video pendek telah mengubah komunikasi digital global kerana sifatnya yang ringkas dan juga visual yang mampu menarik perhatian dengan pantas. Kedua ialah media baru kini mengurangkan kawalan media arus perdana sekaligus memberi kebebasan kepada para pengguna untuk memilih dan juga berkongsi kandungan. Yang ketiga ialah media sosial berperanan besar dalam meningkatkan minat dan juga emosi penonton terhadap filem, terutamanya bagi golongan muda yang aktif secara digital. Yang keempat ialah menurut kajian terdahulu, penyampaian mesej yang berbentuk santai dan juga menghiburkan terbukti mempunyai keberkesanan yang lebih tinggi. Akhir sekali ialah walaupun TikTok popular, masih terdapat kelompangan kajian mengenai persepsi mahasiswa terhadap kesesuaian platform ini sebagai saluran promosi rasmi bagi filem yang lebih serius. Jadi untuk kerangka teoretikal, saya menggunakan 2 kerangka utama. Pertama sekali, teori kegunaan dan kepuasan iaitu Users and Gratification Theory untuk menerangkan mengapa pelajar mencari hiburan dan maklumat di TikTok. Kedua ialah model kognitif tingkah laku ataupun CBM. Digunakan untuk melihat bagaimana penilaian kualiti video mempengaruhi niat mereka untuk ke pawagam bagi menonton filem. Pembeli ubah bebas saya adalah ciri kandungan TikTok, manakala pembeli ubah bersandar adalah persepsi dan juga kecenderungan menonton. Jadi akhir sekali ialah bahagian metodologi. Kajian ini menggunakan pendekatan berbentuk kuantitatif melalui soalan selidik digital. Populasi akan difokuskan kepada para pelajar prasiswaza UKM di kampus Bangi dengan menggunakan teknik persempelan bertujuan. Sasaran sampel adalah seramai 100 sehingga 150 orang. Data akan dianalisis secara sistematik menggunakan perisian IBM SPSS dengan melibatkan statistik deskriptif dan juga ujian korelasi Pearson. Secara tuntasnya, kajian ini diharap dapat memberi gambaran objektif tentang pengaruh platform digital dalam membentuk tingkah laku audiens masa kini. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.